Aku tadi hampir dah nak kena tipu, nak kena scam dengan penjual tu. Nasib baiklah ada eraser earbud daripada Lenovo ni tadi. Aku nak borong barang-barang anak aku untuk birthday anak aku. Saya earbud ni untuk dengar muzik. Aku pakai je, memang pakai. Sebab kadang-kadang aku tak suka bunyi bising sangat. So aku dengar muzik yang tenang-tenang kan. Sekali aku terdetik sebelum masuk kedai tu, why not takut dia tipu aku ke apa, why not aku on kan function translator dia. Dia ada AI translate. Boleh translate 134 bahasa korang. So aku on lah. On. Dia tengah cakap dengan kawan dia dalam bahasa dia lah. Aku tak nak cakap dalam bahasa apa kan. So dia cakap bahasa kawan dia. Kawan dia cakap ni harga sepatutnya sekian-sekian. Contohlah harga barang ni so total 150. Lepas tu kawan dia cakap boleh less lagi dekat kawan dia yang macam bos kot. Aku rasa yang duduk kaunter tu boleh less lagi. Sebab dia orang bukan yang jenis scan-scan sebab dia barang borong tau. So kawan dia cakap, biarlah, dia bukan tahu pun. Bagi je lah 150. Aku dengar tu terus aku macam, Asuk buat tanya lah, boleh less lagi ke? Dia cakap, sudah murah. Dah murah, dah tak boleh less. Aku apa lagi, tak apalah tak jadilah ya. So, kalau korang lebih lagi pergi kat negara luar ke apa, takut kena tipu. Even kat Malaysia, aku kat Malaysia ni hampir nak kena scam. Baiklah korang dapatkan eraser earbud daripada brand Lenovo ni. Dia boleh translatekan 134 bahasa korang. Ada 4 mode. Mari aku nak tunjuk kat korang macam mana dia berfungsi. So, mula-mula korang kena onkan Bluetooth handphone korang. Lepas tu, connectkan dengan eraser earbud ni. Okay, bila dah connectkan, kita buka aplikasi Semi. Make sure korang dah login lah. Macam aku dah login, terus masuk je. So, dia ada 4 mode. AI chat mode, free talk mode, translate machine mode. Selalu aku guna free talk mode ataupun translation machine mode. Okay, so untuk language pula, korang boleh pilih lah orang tu cakap dalam bahasa apa dan korang nak translatekan dalam bahasa apa. Awak cantik. Saya lapar. Di mana awak tinggal? Bestnya, walaupun dia bagus, berfungsi dengan bagus, harga dia tak sampai RM50 korang. Baru RM49.90 je aku beli hari tu. Dia siap bagi lagi ekstra bahagian getah dekat telinga tu. Contoh korang dah pakai lama nanti, getah dia dah macam longgar ke apa, rosak ke, ada ekstra getah. Toing. So kalau korang nak dapatkan, boleh tengok dekat beg kuning. Sekarang tengah harga promo, aku tak sure lah kan. Tapi masa aku beli memang harga tak sampai RM50. Grab sekarang. Ambil warna hitam macam ni, smart.